Assalamualaikum geng. Okay geng, korang nampak pokok serai tu? Okay, pokok serai tu aku dah potong lah. Sebab sekarang musim hujan kat sini. Bukan setakat hujan ni, hujan sekali dengan angin ni. Naik condong lah pokok tu. So hari ni kita nak potong yang ni geng. Yang ada 2 pokok gini. Sekejap, aku betulkan kamera dulu. Okay, kita potong dulu yang tu Boleh nampak sengit sikit. Okay lah. Jom, hari ni kawan teman aku potong pokok ni. Sebab kan ada nyamuk kan. Aku pakai ni lah. So tak adalah nyamuk sangat. Kau pakai gunting kan geng? Aku tak ada gunting besar. Sambil kau tengah stres kerja tu kan, ada masalah-masalah tu kan. Kau tengoklah aku potong ni. Hilang tu masalah korang. Sebabkan yang ni pokok serai, bolehlah pakai yang biasa je. Gunting-gunting biasa je kan. Dah sampai aku gunting rumput ni. Okay. So yang atas ni pun kita buat macam ni kan. Kita potong sekali. Macam tu geng. So baru dia kembang dengan cantik ni kan. So, kalau kena tiup angin tu tak adalah potensi dia nak ni kan. Nak tumbang. Kalau aku punya ni salah, korang komen lah. Korang ajar lah. Ini aku buat kepala tahu je ni kan. Kita ambil kat sini pula. Yang ni cantik kan. Yang ni memang cantik. Yang ni serai ni serai peha gajah. Serai ni serai peha gajah. Serai peha gajah ni dia tak macam peha ayam. Peha ayam tu dia kecil kan. Yang ini peha gajah ni dia besar. Dia dalam 10, mungkin satu tu dalam berat dia dalam 100 gram lah. Lebih kurang lah kan. Kalau salah tu sorry lah. Kita baru berjinak-jinak kan. Nampak cantik lagi kan. Bila kita dah trim dia tu. Padu kan. So kalau kena angin tak adalah dia bergerak kan. Gerak tu gerak sikit lah. Sekarang tak bernafas pula benda ni. Okay, settle. Kita ambil lagi satu pula. Ni pokok yang last. Yang tu pokok yang last. So video kali ni tak panjang. Sebab korang cuma teman aku settlekan pokok serai. Sebab aku pun tak pandai nak buat video-video panjang kan. Nak edit tu alamak tak pandai je. Nak letak subtitle dulu kan. Susah aku. Nasib baik aku ada mic ni. So mic ni banyaklah membantu kan. Okay. Jom. Tadi kita potong kita lupa kutip. Yang ni kita kutip. Letak dekat sini. Petak. Sorry. Letak dekat sini. Cakar pun tak ada geng. Kalau ada cakar senang kan. Kita gunting. Ini kita trim lagi sikit. Anjing banyak lagi. Kadang takut dia tersangkut eh. Ingat ini highway dia kot kan. So
Baru lucu ni. Baru cantik. Ya Allah. Badan pun dah besar macam ni. Nak menunduk pun sakit kaki kan. Okey, barulah bersih kan. Kan? Hahaha. 1, 2, 3. Itu dia orang pandai. Aku nak beli mesin rumput. Nanti aku nak mesin. Tapi tu lah. Tanah yang sekangkang kera ni. Macam mana? Macam bazir pula. Tengok. Yang tu dah settle. Yang ni dah settle. Korang tahu tak? Pokok Ajinomoto. Yang ni pokok Ajinomoto. Yang ni. Mesti korang pun tahu kan? Yang tu pokok Ajinomoto. Pokok ubi. Yang dia buat Ajinomoto tu, itulah pokok Nak tengok. Ni dia. Mantap kan? So, sampai tu je. Kita gerak dulu.